Kadang-kadang, kita tak sedar, benda yang kita suka perlahan-lahan boleh makan diri sendiri. Itu yang dilalui oleh pelakon Mimi Lana. Dia akui, dia memang suka berada di Threads, seronok, tempat untuk berkongsi, berinteraksi. Tapi dalam masa yang sama, dia mula sedar sesuatu. Terlalu banyak masa di situ, mula beri kesan pada diri sendiri. Saya suka berada di sini, tapi saya sedar terlalu banyak daripadanya tak baik untuk kesihatan saya. Akhirnya, Mimi buat keputusan. Dia pilih untuk berhenti seketika, padam aplikasi tersebut buat sementara waktu. Bukan sebab benci, tapi sebab nak jaga diri. Dalam masa yang sama, dia sempat beri peringatan tentang akaun palsu yang guna nama dia, siap minta duit guna kod QR. Dia tegaskan, itu bukan dia. Dan dia ingatkan satu benda yang mungkin ramai terlupa. Media sosial cuma sebahagian kecil dari hidup. Dunia sebenar masih ada di luar sana. Sebelum ini pun, Mimi pernah menarik perhatian bila dia kongsi gambar berhijab bersama suaminya, Syafiq Kyle, sempena hari terakhir Ramadan. Dia luahkan rasa syukur, tapi dalam masa yang sama, ada rasa sebab mengenangkan ujian yang dilalui sepanjang bulan tersebut. Lebih menarik, dia juga pernah kongsi tentang satu cadangan daripada suaminya. Syafiq pernah sarankan dia cuba jual tudung. Bukan sekadar bisnes, tapi sebagai satu langkah untuk belajar ke arah yang lebih baik. Mimi terima nasihat itu dengan hati terbuka. Semua persediaan sebenarnya dah ada. Cuma diakui, dia masih takut. Takut kalau apa yang dihasilkan tak memenuhi jangkaan wanita yang berhijab. Kadang-kadang, perubahan bukan tentang tak mampu, tapi tentang keberanian untuk mula. Dan dalam masa yang sama, tahu bila perlu berhenti sekejap untuk jaga diri sendiri. Persoalannya, dalam dunia yang sentiasa bising dengan media sosial, berapa ramai sebenarnya berani untuk tekan pause? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.